Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. You nampak tak? Bonda senyum aja. Bonda ni kan, kalau dapat satu ilmu baru, tak sabar nak sampaikan pada anak-anak bonda, dan bonda harap kecil kubur bonda lah, insyaAllah. Pada petang ni, lepas asar ni, supaya malaikat bersama kita. Dan niat kita ialah untuk menjadi orang akhlak yang baik. Dan kita, banyak orang, kita jadi akhlak yang baik tapi kita tak sedar kita ni betul ke tak betul. Dan kita tak ada sistem nak check diri kita. Aku ni tengah ada kat mana? Aku tengah ada kat mana? So ini satu konsep yang dibuat oleh orang bukan Islam, tetapi bonda rasa subhanallah. Dan bonda nak mulakan dengan cerita. Okay, supaya awak faham ya. Satu hari seorang wanita ni, dia pergi dia macam ni lah, dia seorang wanita yang single, dia nak kahwin dengan seorang lelaki duda lah yang ada anak. So dalam ada masa dia nak bonding dengan anak pada bakal dia tu, dia ajaklah pergi satu konsert kan, pergi konsert. Dalam masa di konsert dah, tiket tu mahal, tempat yang mahal, dia pun pergi duduk. Dia pun tengoklah mula konsert tu. Tiba-tiba baru start, tiba-tiba dia nampak remaja yang dia bawa tu duduk pegang handphone. Dia pun fikir, Masya Allah. Masa tu, sebab dia seorang yang faham tentang 5 kerusi kehidupan ataupun 5 kompas tindakan ataupun 5 cara melihat dunia, dia pun learn herself. So dia kata, reaksi dia yang pertama ialah apabila nampak dia bawa pergi, tiba-tiba main handphone, dia terus nak judge. Tengok remaja, memang tak guna, tak menghargai, kurang adab. Ada ke? Mula dah. Yang kedua, dia fikir macam ni, memanglah aku ni janda, dia tak suka aku. Balik ni mestilah dia kata dekat apa ayah dia, tak usah kahwin lah dengan dia ni, memang tak guna perempuan ni. Yang ketiga, macam ni, tarik nafas, sabar. Apa aku tengah fikir ni? Aku tengah fikir apa ni? Tapi muka dia keras. Okay, itu yang status yang ketiga. Dan yang keempat ialah dia mula yang keempat, dia panggil orang yang sedang melihat diri dia. Oh, aku ni sedang memerhatikan dia, aku sedang fikir tentang kelemahan aku, kelemahan dia. Dia macam sedarlah sikit, dia sedar diri sikit. Okey? Tetapi sebelum dia kerja yang kelima, tiba-tiba dia tengah fikir-fikir nak reaction mana tu, how to dia punya kompas tindakan itu nak macam mana. Tiba-tiba dia kata, oh auntie, do you know that tempat konsert kita pergi ni, the only one in this Bandar Milan. And do you know that orkestra sedang main ni, dia dah main sejak 1940. Macam mana kau tahu? Aku Google tadi tengok-tengok. Dan aku baru saja upload isi status dekat Facebook aku sedang berada dengan bakal ibuku yang baru, sangat best. Nampak tak you all? Maknanya bila kita dapat satu situasi, satu peristiwa, respon you all pilih. Yang boleh selalu cakap peristiwa campur respon untuk hasil kehidupan, itulah menentukan. So contohnya peristiwa tadi, apa yang berlaku? Campur respon dia. Ini yang boleh kata 5 kerusi kehidupan tu. Okey, kita akan share screen. Okey, nampak tak you all? Betapa kalau kita jadi orang yang tidak sedar kita punya tindakan, can you imagine the damage is going to happen? Okey, so sangat penting. So inilah dia peristiwa, dia pegang handphone. Respon ni, dia boleh ada 5 cara. Kerusi. Dia ada kerusi merah, kerusi kuning, kerusi hijau, biru. Kerusi hijau,
kerusi biru, kerusi purple. Ni yang boleh nak share dengan you all sekarang. Okay, nak tahu? Okay, now. So, kita akan go through each chair one by one dan apakah kesan yang akan berlaku. Baik. So, dia ada kerusi merah. Apakah kerusi merah? Yang banyak orang buat. Dan kalau kerusi ni sentiasa digunakan oleh company or organisation, masa inilah selalunya akan berlakunya penurunan company itu. Sebab apa? Bila banyak orang guna kerusi yang merah ni, maka banyak menghukum, banyak menjatuhkan. Apa dia? So, kerusi merah, boleh akan lukis dengan tulisan merah. Okey, yang pertama, kerusi merah. Apa dia? Yang pertama, mereka merasakan saya pandai. Orang ni orang bajet bagus. Dia rasa dia pandai. And then, sentiasa bersedia nak attack orang. Nak attack aja. Salah sikit attack. Salah sikit attack. Kemudian dia suka apa? Salahkan, blame. Dia suka menyalahkan orang. Dia suka complain, merungut. Dia suka punish, dia suka menghukum. Dia suka gossip. Dia suka judge. Masya Allah. Can you imagine? Kalau orang yang sentiasa dalam keadaan rasa saya pandai, orang semua tak pandai, orang salah sikit dia nak salah cakap sikit dia nak betulkan, dan kalau sesuatu berlaku dia kata bukan salah dia, salahkan orang, dan kalau dapat apa pun sentiasa merumut, kalau orang buat salah cepat nak hukum, nak denda, dan sangat suka mengumpat. Ya Allah, you all, macam mana keadaan you? So bayangkan you all, you dekat rumah you, dekat pejabat, dekat surau, dekat sekolah, dekat imagine if you are the red chair. Takutnya. Okay, so Bunda nak tanya you all, cuba you all buat mental diet. You nak tahu you all kat mana? Cuba you all duduk, homework ni. You duduk satu tempat ataupun you pergi kat supermarket. Kalau bukan MCO lah kan, duduk tengok orang lalu. Sekejap, cuba tengok orang dan tengok ada tak timbul fikiran label dia, judge dia, tengok kesilapan dia. Kalau kita tak sedar, memang kita akan tak pasal suami isteri. Isteri dia gemuk, suami dia kurus. Anak dia, ada je kita komen pasal orang. Okay? So, kita akan jadi orang suka gosip. So, kalau kita nak tahu, ialah ini dipanggil game dia apa? I am right. Ni I am right. Dan dia sangat suka nak cari fault finder. Cari salah orang saja. Ini kalau kat netizen, orang yang suka viral, suka cari salah. Kalau salah spelling, salah sebut. Kalau dalam perkataan tu, orang ada 1000 perkataan yang salah tu yang dia sebut. Okay? Tapi kita ingat kata-kata ini oleh Mother Teresa. The more, lebih kita, we judge people. The more kita hukum orang atau label orang, maka the less time, lagi kuranglah masa kita untuk kita to love them, menyayangi mereka. So agak-agak kalau your plastik tak ada sifat. You will never have this. Okay? So sangat penting you mesti faham bahawa the more we judge people, the less we love them. Okay? So we don't want this. Yang tadilah handphone tu dia kata dia nak label. Okay. Number 2 ialah yellow. Yellow ni kalau benda buat yellow takut tak berapa tegang, buat orange ya. Yellow chair. Yellow chair nampak tak? Okay, yellow. Kalau yellow chair ni you bayangkan seekor landak. Seekor landak macam mana? Landak dia takut. Dia panggil sangat-sangat penakut. Kan dia kata lah memang dia tak nak kahwin dengan aku, rendah diri. Dia tak nak kahwin dengan aku ni, dia kata. Dan dia suka nak lindung diri dia, tak nak cakap. Kalau dekat meeting, orang macam dia tak nak cakap. Dia protect diri dia. Dia senyap, kalau meeting dia senyap. Kemudian dia sangat takut orang reject dia. Dia takut tak boleh mendapat, takut rejection. Orang macam ni jadi victim.
Yang tadi dia pemangsa kan, ini jadi victim. Dan dia banyak self-doubt, low self-confidence. Dia banyak risau, betul ke, boleh ke, ya ke? Banyak perkataan yang kacau dia boleh dah ajar kan. Dan dia sentiasa nak lindung diri dia, so dia kata, hello, nobody love me. Tak payahlah, I'm not worthy. So orang ni low self-esteem. Orang ni, dia tidak menyakitkan orang, tapi dia menyakitkan diri dia dan tidak boleh progress. Why? Kalau kita tengok dalam kita punya 17 diagnostik kehidupan, orang-orang ni orang yang rasa low inferior, rasa guilty, rasa shameful, orang tak sini. Orang yang red chair ni orang yang dia aktif tapi dia penuh kesombongan. Okey? Tengok kita yang mana. Sekarang yang ketiga ialah green chair. Kursi hijau. Kursi hijau ni apa you all? Kursi hijau ni ialah kita bagi perkataan dia. Boleh nak sebut ya. Orang yang red chair tadi, kenapa kita buat red chair you all? Boleh nak kita hidup dengan sedar ya. Sedarkan diri kita. Dan green chair, apa green chair you all? Green chair ialah yang ketiga, dia panggil, bayangkan green chair, green. Orang ni, orang yang dia sangat sedar diri dia. Kalau dia nak marah orang dia, stay calm, dia betul, stay calm, stay curious, jaga emotional stability. Dan orang ni, dia punya short form apa dia? Dia panggil wait. Apa dia? What am I thinking? Dia jadi pemerhati diri dia. Dia perhati, what am I thinking? Apa yang aku fikir, apa yang aku sedang beritahu diri aku ni. Dia jaga inner voice dia. Dia jaga tentang apa yang dia cakap pada diri dia. Dan mereka ini, kalau ada satu apa dia akan, sabar, take deep breath, tentukan aku stable diri dia. Yang penting aku self control. Orang ni boleh tahan lah. Dia tidak merosakkan orang dan dia pun tak ada rasa small, tetapi dia tak boleh move sangat. Okey lah. Kalau kita ada pekerja macam ni, quite okey. Tetapi benda nak you all move to better one. Apa dia? Ni blue chair. Blue chair. Blue chair. Yang keempat, blue. Dia orang ni, dia panggil detect. Dia sangat boleh detect apa yang berlaku. Dia akan jadi orang yang sangat tahu apa yang berlaku dalam diri dia. Dia tahu apa berlaku dalam diri. Aku tengah marah. Dia sangat sedar diri yang tahap tinggi dalam diri dia. Cuba you all tengok. Nanti kita akan buat contoh. Dalam rumah tangga, dalam pejabat. Once you ada contoh, macam tadi boleh cerita kesalahan nak pergi keluar dengan bakal nak tinggi kan. Sekarang dengan diri kita ni, orang yang blue detect ni, dia bagus boleh detect, tetapi most people are here. Orang yang belajar PMC Classic, orang dah 7, 8 orang yang pergi motivasi, dia boleh. Tetapi benda nak you all upgrade to higher one. Apa dia? Kalau yang tadi, yang pertama dia pemangsa, yang kedua dia jadi mangsa, yang ketiga dia sedar sikit, dia control, yang keempat dia tahu apa berlaku, yang kelima ni best. Inilah tujuan bonda buat untuk you all ni. Bonda, I want you all to come to this level. Purple chair, inilah tujuan bonda. Dan bonda harap, ini kalau animal you all, you tahu binatang apa sini? Tadi hedgehog yang kuning, ya. Kalau yang biru tu dolphin. Tapi purple chair ni giraffe. Cuba you all cuba bayangkan giraffe. Giraffe ni apa? Leher panjang. You tahu tak jantung giraffe ni jantung paling besar dalam binatang yang hidup di tanah. The biggest heart for any land animal. Paling besar. Paling besar giraffe. So dari seginya, vision, mereka very visionary. Maknanya dia tengok masa ke depan. Dan dia hati yang
besar, baik, compassionate, penuh kasih sayang. Inilah orang yang PTS plus 6. Sebab apa? Orang dia kata apa? Dia dah tak fikir diri dia tak sedar diri nak kontrol tak. Dia fikir macam Rasid dia kata apa? What dia pernah dia ada sifat yang empathy. Empathy, compassionate, merasakan orang dan belas kasihan. What is important for the other person, untuk orang lain tu. Dia fikir orang lain macam mana. Dia sangat selfless. Dia asyik fikir giver, fikir orang macam mana, dia tak fikir diri dia. Believe me, kalau you order macam ni memang. Okay? So, dia akan fikir, apa kesan dia kalau macam ni ya. Macam orang yang pergi konsert dengan nak bakar nak tinggi dia kan. Apa dia perlu waktu ni ya? Macam mana aku nak dia rasa ya? Apa kebaikan aku boleh. Dia always fikir, dia tak fikir, ini dia panggil independent. Dia tak fikir apa orang fikir tentang dia, of others' opinion. Dia sangat giver. Dia sangat unconditional love. Okay. So boleh nak you all ingat, in any situation of your life, whatever happen, boleh interaksi dengan orang atau suasana, mainly I'm talking about dalam meeting, dalam rumah tangga. Contohnya, okay, boleh cakap pasal rumah tangga lah ya. Okay, contohnya macam ni. Satu hari your husband balik lambat. Okay, terfikir 5 langkah ini. Yang pertama, your husband balik lambat aja, you judge. Abang ni mesti ada perempuan lain. Memang tak, you attack. Yang kedua, memanglah abang tak suka saya. Mula inferior. Yang ketiga, okey, tak apa, saya sabar, saya tarik nafas. Tapi muka masak. Yang keempat, okey, aku ni sebenarnya tengah fikir buruk ni, aku tengah keladak ni, tak apalah. Aku kena taubat lagi, aku kena betulkan diri aku lagi. Tapi yang kelima, subhanallah. Abang, sorry abang lambat, are you okay? Abang nak apa-apa tak? Shall I do something for you? Is there anything that I can do to make you better? Abang nak makan apa? Baik, boleh tanya. Antara 5 ni mana your best hidup? Okay? So, bila you all aware benda 5 perkara ni, dalam meeting pun macam tu, dalam sekolah, whatever, apakah you all study orang yang judging people, attack people, ataupun you lari, you hide, vulnerable, jadi bangsa, ataupun you cuba kawal diri you. Yang keempat, you mula kenal diri and be responsible for what you do. Ya? Ataupun yang kelima, you compassionate, unconditional love. Macam curang. Okay? So apa kata modul 5 kerusi kehidupan ini untuk you audit what's happening around you and tengok, no wonder hidup aku tak best. Sebab aku asyik duduk kursi merah je. Nak marah, nak judge, nak complain, nak gossip. Dan satu lagi pula, aku ni asyik murung. Sebab aku jadi mangsa. Itulah nasib aku lah. Macam mana? Orang tak suka aku, orang tak sayang, I'm not good enough, I'm not love enough. Yang ketiga, bagus sikit, okay, I'm conscious of myself. Yang keempat, you sort of detect sikit lah, you detect yourself. Dan kelima, the best, you connect. Okay, so apa kata niat untuk pergi kepada kursi purple. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.